Jawab apakah isu yang kita nak bincang itu, iaitu tandanya. Ni orang duk sibuk sehari dua ni tentang bila kita pergi solat Jumaat. Dengar ni. Bila kita pergi solat Jumaat, kita masuk masjid, imam sedang rokok. Imam sedang rokok. Kita pun takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Lepas tu kita rokok, Allahu Akbar. Sempat rokok sekali dengan imam sebelum dia naik. Sekadar subhanallah ya. Pendek ya. Maka orang itu sudah dapat rakaat. Ingat, siapa dia adrakal imam, siapa dia sempat dengan imam di dalam rokok dia, maka dia dapat dah rakaat tu. Jadi bila imam bagi salam nanti, jangan bangun tambah, cukup dah. Kalau kita tak cukup 2 rakaat, tambah 1 rakaat. Ini ada pula pandang yang kata, siapa dia jumpa dengan imam rokok, dia tak boleh rokok. Kalau dia masuk rokok pun kena tambah. Lah, kalau tambah bermakna kita telah menambahkan 1 rakaat lagi. Kita menambahkan satu rakaat lagi, kita kata bahaya. Jadi kalau 4 rakaat jadi 5. Ni, jangan buat benda tu. Kalau termasuk semaya Jumaat. Kalau kita pergi solat Jumaat, kita sempat 1 rakaat dengan imam, walaupun dalam rokok, maka bila imam bagi salam, kita tambah 1 rakaat lagi. Tapi kalau kita tak ada rokok, di imam tahiyat dah, bila imam bagi salam, kita kena tambah 4 rakaat jadi zuhur. Itulah yang dikatakan, solat tak niat, niat tak solat. Ingat dah, teka-teki. Orang solat tapi dia tak niat. Dia niat tapi tak solat. Orang semaya Jumaat masbuk. Waktu kita nak semaya, kita niat semaya Jumaat. Usalli fardal Jumaat. Allahu Akbar. Tapi oleh kerana kita tak ada 1 rakaat pun dengan imam, maka bila imam bagi salam, kita tambah 4 rakaat. Jadi zuhur. Itu dia kata dia niat tapi tak solat. Dia tak niat tapi solat. Dia buat. Apa dia? Dia tak niat zuhur tapi dia semaya zuhur. Wallahu a'lam. Itu cerita yang menarik untuk tuan-tuan faham. Kita tak kena faham cerita tu. Itu isu yang pertama. Isu bila kita duduk tahiyat akhir. Ni ada banyak soalan ni. Lama dah dengar soalan ni, tapi begitulah on off. Sekali dia timbul, mari pula. Dia masyarakat ni dia jumpa lah ni kan. Orang tua-tua ni main TikTok juga. TikToker dia panggil. TikToker ni banyak cerita. Jadi timbul soalan, kalaulah dia ni duduk tahiyat akhir, tapi dia pergi duduk iftiras, duduk macam tahiyat awal. Bila dia baca tahiyat, sunat tahiyat akhir ni tawarruk, duduk atas punggung kan. Dia pun kesal selo-selo duduk atas punggung. Ada fatwa TikTok kata patah semaya. Pasal gerak banyak apanya, sekadar duduk gini krek turun gitu. Apa gerak banyaknya? Gerak banyaknya kalau dia bangun duduk pula. Gerakkan setara tu orang tak panggil banyak. Gerakkan daripada duduk biasa kepada duduk ikut sunnah. Tidak jadi masalah. Duduk yang lebih afdal. Jangan duduk mudah batal kau. Apa ni? Jangan duduk mudah nak batal semaya kan. Ni timbul lagi ni. Dia banyak dalam TikTok ni. Timbul tentang isu wakaf. Wakaf ghairil maghdubi alaihim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa dia berhenti situ, batal semaya dia. Dia mudah benar nak batal semaya kan. Jangan mudah batal solat. Kita kata kalau nak kata afdal tak afdal, wakaf sini alaihim yang kedua lebih afdal, itu lain. Tapi kalau kata siapa dia berhenti sini, lepas tu dia sambung ghairil maghdubi alaihim, batal solat, kita kata jangan. Tidak semudah itu nak batal solat. Dia baca Fatihah, cuma mungkin dia berhenti tempat yang khilaf ulama. Jadi ada ulama kata tak boleh berhenti alaihim yang pertama, kena berhenti alaihim yang kedua. Ada ulama kata tidak jadi masalah berhenti alaihim yang pertama pun. Jadi kita kata kalau nak kata apa? Nak kata apa tadi? Afdal tak afdal boleh. Tapi kalau nak kata batal, tidak sampai peringkat batal. Jangan sampai peringkat batal lah, rugi kita tu. Rugi kita batal. Jadi isu tapi apa ni dapat rokok tadi jelas dah kan? Maknanya siapa dia sempat dengan imam dalam rokok. Dia takbiratul ihram, lepas tu dia takbir rokok. Lepas pada takbir rokok, dia dengan imam. Imam kita rokok atau Allahu Akbar, imam tak bangun lagi. Bila kita sudah rokok Allahu Akbar, barulah bunyi imam kata sami Allahu liman hamidah. Mana sempatlah. Jadi kita sempatlah rokok rakaat tu. Sempat rakaat tu, kita hanya tambah 1 rakaat. Rakaat lain kalau ada nikah. Kalau kita masuk rakaat pertama dah, tak payah tambah. Itu dia panggil kekeliruan yang timbul dalam isu solat Jumaat ni. Belajar banyak dah, tapi bila ada benda baru timbul viral ni dalam TikTok ni, dia jadi viral lah, jadi nak percaya hak tu. Kalau dia mengaji dengan ustaz bertahun-tahun tu, tak pakai hijau habis jadi. Jangan duduk mudah koyok kita ni. Jelas dah? Jelas dah tu? Jelas dah? Masalah rokok ni jelas. Satu lagi masalah solat witir. Kita di tempat kita ni biasanya solat witir ni selepas tarawih dia akan solat witir. Jadi kalau kita dah witir dengan imam waktu tarawih tadi,
Bila kita pergi solat tahajud, ada witir pula. Maka kita tak boleh witir 2 kali satu malam. La witrani fi lailatin, tidak boleh witir 2 kali satu malam. Jadi habis. Hak witir yang kedua tu, lari dia payah belakang. La. Siapa dia lari sebelum imam bagi salam, orang itu rugilah pahala bonus qiyamul lail. Jangan lari. Sama ada witir yang pertama atau witir yang kedua. Jangan lari. Habis, kita niat ke apa? Dengar sini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yakin, insya-Allah kita akan solat yang kedua witir bersama dengan imam, kau solat sendiri masa sahur nanti, maka witir yang pertama imam tadi, kita jangan niat witir lagi. Niat solatul qiyam. Baca aku solat qiyam. Atau kalau nak witir pun witir lah, tapi jangan sudah. Maknanya, hak 2 rakaat mula-mula tu tak apa lah. Hak 1 rakaat tu nak macam mana? 1 rakaat tu bila imam bagi salam, kita pun tambah 1 rakaat lagi. Allahu Akbar. Malu orang nak bangun. Sambil duduk tak? Macam kita buat tu, sambil duduk ya. Allahu Akbar. Bila kita bagi salam, maka bila kita mari witir yang kedua dengan imam tahajud nanti, barulah kita witir sungguh. Baik, itu satu cara. Cara yang kedua, kita witir dengan imam yang pertama. Sebab kita tak yakin nak mari imam yang kedua. Faham? Bila imam kedua tahajud nanti, solat tahajud, imam kedua, kita ikut imam. Waktu imam kata as-salatul witri asabakumullah, kita tak niat witir, kita niat tahajud. Tak ada apa. Hak 2 rakaat tu tahajud. Hak imam solat witir 1 rakaat tu tahajud juga. Bila imam bagi salam, kita tambah 1 rakaat lagi. Tapi lari undur ke belakang, no. Itu dikira hilang bonus sebab kita tak sudah sekali dengan imam. Bila imam nak sudah, kita pelari. Kita kata rugi lah. Wadah? Jelas dah tu? InsyaAllah jelas. Nah, alhamdulillah.